Hangat diperkatakan di media sosial apabila penyanyi tersohor Dayang Nurfaizah dikatakan sudah mendirikan rumah tangga secara senyap dengan Hail Husaini. Gosip ini tersebar pantas hingga membuat ramai peminat teruja dan keliru, betul atau sekadar spekulasi. Akhirnya Dayang tampil menjawab persoalan tersebut menerusi satu temu bual terbaru. Namun respon yang diberikan membuat netizen semakin tertanya-tanya. Menurut Dayang, sebagai seorang selebriti, gosip cinta memang sesuatu yang sukar dielakkan. Katanya, kabar angin seperti ini sentiasa akan ada dan dia tidak boleh menghalangnya sepenuhnya. Apa yang penting, dia berharap peminat terus mendoakan yang terbaik buat dirinya. Lebih menarik, Dayang tidak menutup pintu sepenuhnya. Dia menjelaskan, jika benar ada berita gembira dan perkara yang sesuai dikongsikan, dia sendiri akan memaklumkan kepada peminat. Kenyataan itu membuat ramai menganggap masih ada ruang misteri yang belum terjawab. Dalam masa sama, isu rantai leher yang dikatakan sama dengan Hail Husaini turut menjadi bualan hangat. Ada yang menganggap ia petunjuk hubungan istimewa. Namun Dayang menafikan, katanya rantai tersebut hanyalah jenama yang sama dan dimiliki ramai orang, bukan eksklusif antara mereka berdua. Dayang turut menegaskan Hail hanyalah sahabat baik dan rakan duet yang sangat serasi dengannya di pentas. Sebelum ini, dakwaan mengatakan mereka sudah bertunang dan berkahwin tula, namun Hail sendiri sudah menafikan perkara tersebut. Persoalannya sekarang, adakah ini sekadar gosip biasa dunia hiburan, atau ada sesuatu yang akan diumumkan tidak lama lagi? Apapun, peminat diminta bersabar dan tunggu sendiri jawapannya.